Tulang ikan sardin. Siapa yang suka? Assalamualaikum semua. Hai, jumpa lagi Mak Dia di sini. Hari ni Mak Dia nak makan apa? Hari ni Mak Dia nak makan sedikit masakan yang Mak Dia masak. Hari ni kita ada lauk sambal ikan sardin yang dalam tin dan juga sup sayur. Sup sayur ni ada wortel, ada baby corn dan juga jamur tiram dimasak sup. Dan juga tak lupa ada sedikit kerupuk. Tertutup pula, tak nampak. Okey. Sebelum makan, kita baca doa makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan semua. Sambal sardin. Ambil sedikit ikan sardin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan sardin, jamur tiram, makan. Cabai. Sambal ikan sardin, gaulkan dengan nasi. Ungkep, makan. Daun tiram. Jamur tiram ini, selain daripada buat sup, buat apa lagi yang enak? Cuba kalian komen. Mana tahu boleh Mak Dia ikut resepnya. Harga dia satu kantung plastik dalam RM15,000. Di tempat kalian berapa? Cuba komen. Ikan sardin, kerupuk, ikan sardin, jamur. Tulang ikan sardin. Siapa yang suka? Alhamdulillah, dah pun kenyang. Syukur nikmat atas rezeki yang diberikan hari ini. Kita jumpa di video akan datang. Sebelum tu, jangan lupa follow Mak Dia supaya korang boleh notice setiap kali Mak Dia masukkan video-video baru. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum semua. Bye-bye.